register atau convert nombor lama ke cinta. Tekan belah bawah ni sign up now. Pilih register your SIM card. Klik let's begin. Pilih yang atas ni. Kat sini korang masukkan nombor telefon yang korang nak kekalkan tu. Kat sini isi telco lama korang. Macam contoh Celcom. Klik physical SIM. Confirm. Scan barcode SIM cinta. Walaupun nak kekalkan nombor lama, kena pilih nombor baru terlebih dahulu. Masuk je paparan macam ni, korang boleh skip. Nanti lepas dah berjaya convert, baru pilih plan. Lepas tu scan kad pengenalan dan scan muka. Dah keluar paparan macam ni, swipe ke bawah. Masukkan nombor telefon dan email korang. Lepas tu tekan sahkan. Dia akan hantar OTP dekat korang punya email. Lepas tu masuk dekat sini. Swipe ke bawah. Tik dua ni dan tekan sahkan. SIM ni akan terus aktif sebagai nombor sementara. Pada masa yang sama, proses convert terus berjalan. Anda akan dapat SMS pada nombor yang nak di-convert dan perlu reply SMS pengesahan dalam tempoh masa yang diberikan. SIM card lama akan mati dalam masa 12 hingga 24 jam. Selepas line SIM lama dah mati, anda boleh guna SIM baru.